Hello, morning guys. Jadi pagi ni saya akan pergi bengkel penulisan buku. Bukan. Bengkel penulisan Alkitab, artikel di bilik perbincangan bilik persidangan PPIK pagi ni pada jam 9. Jadi sekarang just get ready, tunggu Irfan. Okey, kita jumpa lagi lepas ini. Okey. Okay guys, kita akan turun ke bawah untuk tengok siapa yang menunggu kita di bawah sana. Okay. Okay, kita guna lift lah turun sebab kita berada di tingkat 9. Sangat tinggi lah. Itu guys, ada Aida di situ. Oke. Thank you Dr. Okey, salam sejahtera, selamat pagi. Prof. Datin Dr. Mahani Musa, okay, selaku penceramah untuk bengkel tersebut. Okay, juga Prof merupakan yang Prof mantan lah pencerah di Bahagian Sejarah PPIK. Profesor Datin Dr. Mahani Musa. Jadi saya harap anda semua akan mendapat manfaat lah untuk yang awal-awal tu kita tengok sampai sekarang dia tersusun, dan saya nampak dia approach banyak pada local history, betul tak? Local history. Jadi nanti satu ketika kita orang bila baca dia cuba cari apa gist general. Ini boleh pergi jebat, Minden boleh jebat atau sejarah. Siapa ni? Elvista. Elvista. Oh, sahabat Sarawak. Jambras jangan dulu. Cuba sejarah dengan Minden. Sebab M16 dalam yang buat juga kan? Dah ada orang buat juga. Jadi cuba Minden atau sejarah. Minden. Sarjana pun sejarah. Tapi apa? Tempat. Sarjana tinggi juga. Jadi ini ya, Elvista boleh cuba sejarah. Sejarah apa kali? Sejarah dua. Sejarah pun susah nak masuk. Rejection banyak lah. Dia nak terus fokus tau. Dia syarat fokus, dia kena rejection. Dia tengok syarat. Okey, dia rejection. Edukasi kita, legitimasi kita dan sebagainya. Ya, jemaah banyak sekarang sebab bisnes. Jadi saya mengalihkan program kita hari ini. Semoga anda semua mendapat perkongsian, manfaat dan info yang sewajarnya lah untuk anda boleh buatkan dalam anda punya perjalanan. Kalau pelajar untuk grad nanti perlukan untuk menempik kan. Jadi yang kalau yang staff pula boleh terus menempik sebab KPIs tahunan memang sangat tinggi. Lepas tu lagi satu saya cari dulu untuk ni saya dah kena pergi untuk pengkalan udara kita Malaysia untuk bahan pengkalan udara air ni free. Oi Zakwan, macam mana bengkel hari ni? Alhamdulillah, yang penting tajuk pas. Pas ah? Okay, pas. Ni nak tunjuk sikit. Saya punya pun pas ni kan? Mana? Pas. Mana tu? Tunjuk. Ni pas. Okay, yang ni mahal. Ni Yang ni mahal. Mahal by Prof Mahani. Yes. Kejap kan?